Okey, yang sound tu dekat sini. Okey, pergi dekat, okey contohlah, ni, ada orang dah ada kat bawah ni. Tekan pangkah dulu, kita buat yang baru. Okey, kita buat yang baru. Okey, jemput masuk semua. Assalamualaikum. Alright. Saya berada di social media. Tak sebut kat mana. Okey, ni pergi dekat sound effects. Dia masa live lah kena set up ni terus. Sound effect, lepas tu pergi dekat edit. Lepas tu tap the top list that you want. Contohnya kalau nak ada button magic. Tekan. Nak ada screaming, ada heartbeat, ada wow. Contohnya. So ni yang akan ada kat atas kan nanti. Maksudnya saya nak ada button wow, button cheers, button clap your hand dengan magic. Yang ni selalu cuba pakai lah. So yang 4 ni akan ada on top. So dia akan ada kat situ depan tu. Yang tu. Ini je. Start live dulu baru setting. Lepas tu yang ni sekali semua hidup je lah. Sekali semua hidup. Lain padam balik, start balik. Okay. Akilah, terima kasih masuk live saya. Terima kasih. Siapa yang masuk live saya stay okay. Bantu saya tap screen. Bantu saya capai 1K yang pertama dekat atas ni. Kalau tuan-puan tak bantu saya tap screen, nanti kan TikTok cakap saya robot. Terima kasih Dr. Syafiq, leader saya. Okey tuan-puan yang masuk dalam live saya. Okey tuan-puan sangat bertuah. Ni pukul berapa ni? Sikit lagi nak pergi bazar. Kan? Sikit lagi kita nak pergi bazar. Alright, Cik Aina tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Azli. Okey yang masuk live saya tuan-puan bantu saya tap screen. Saya nak ajar benda yang sangat best kat sini. Okey. Alamak, sini tak ada. Siapa ada account gap? Sini tak ada. Siapa ada account gap? Ada banyak pun tak apa. Lagi best. Lagi best. Sikit sangat. Okay. Kat Siti banyak. Tak banyak. Banyak tu. Banyak lah daripada kami ni. Okay. Jadi, alright. Macam mana nak mula simpan emas? Okay. Macam mana nak mula simpan emas? Tuan-puan simple je. Okay. Dengan public goal mudah sangat. Okay. Yang masuk live saya bantu tap screen. Okay. Bantu capai 1K yang pertama. Nanti TikTok nampak saya ni robot. Dia kata cakap seorang-seorang tak ada orang support kan. Jadi saya perlukan supporter. Tuan-puan lah. Okay. Alright, tadi siapa? Cik Raihana. Okey, macam mana nak mulakan simpanan emas? Tuan-puan tak perlu bajet yang besar pun. Kelebihan public goal adalah, okey, kita bajet kecil boleh simpan emas. Yang bajet besar pun boleh simpan emas. Nampak tak? Kalau dekat luar kena duit banyak. Duit banyak baru boleh memiliki tabungan emas berkeping-keping. Nampak tak? Kalau dengan public goal tuan-puan, yang bajet nipis-nipis, bajet kempis-kempis, RM100 je Puan Ciwa, saya mampu simpan RM100 je. Puan Ciwa, saya ni gaji je saya macam RM1,800. Kadang-kadang kalau saya ni pengasuh Puan Ciwa, gaji saya RM1,000. Kalau anak asuhan ramai RM1,000. Kalau lah anak asuhan tu kurang nanti jadi RM800 balik. Jadi gaji saya ni tak menentu. Tuan-puan sama je dengan saya. Simpanlah nipis-nipis dengan public goal. Nampak? RM100 boleh dapat emas. Macam mana tuan-puan? Senang je. Isi beg biru dekat bawah. Okey? Saya ni segan sebenarnya suruh isi beg biru awal-awal sangat. Tapi tak apalah sebab ada yang tanya. Macam mana nak mulakan simpanan emas dengan public goal? Okey, Encik Azli, macam mana bagus? Simpan bulanan atau simpan hari-hari? Gaji pun kecil. Soalan ni bagus. Okey, Encik Azli. Okey, siapa yang sama macam Encik Azli? Contohnya, macam saya, gaji saya kecil tapi saya dapat hari-hari. Macam saya wedding planner. Saya bila ada job orang kahwin, baru saya dapat duit. Siapa yang sama macam saya? Okey, siapa yang kat sini? Dia freelance. Dia kerja apa-apa baru dia dapat gaji. Siapa yang masuk live saya, dia seorang yang buat kerja part time. Dia kerja part time. Siapa student dekat sini? Okey, bila kerja baru dapat duit. Okey, tuan-puan pun diraikan dalam public goal. Dapat kerja gaji hari.
Puan Ciwa, saya food rider. Saya kerja gaji hari. Boleh ke saya ada emas? Mampu ke saya ada aset? Tuan Puan, semuanya diraikan dalam public go, Tuan Puan. Macam mana? Sebab itu kena ada akaun emas. Akaun emas ni simple saja, sama je macam akaun bank. Cuma kita tukarkan duit kita dalam bentuk yang lebih baik. Setiap kali kita dapat gaji, kita dapat duit, kita tukarkan duit kita dalam bentuk emas fizikal. Seronok tak? Ini kelebihan public gold yang dekat luar tak ada. Dapat je gaji, walaupun gaji saya sikit, Puan Ciwa, saya nak simpan hari-hari boleh. Saya nak simpan bulan-bulan pun boleh. Saya nak simpan berminggu-minggu pun boleh. Nampak? Saya gaji minggu, nampak? Siapa yang gaji minggu, siapa yang gaji hari, siapa yang gaji ikut jam. Gaji saya kerja 5 jam baru dapat duit, Puan Ciwa, tapi saya nak ada aset. Dipersilakan, Tuan Puan. Isi nama Tuan Puan dengan nombor telefon Tuan Puan. Dekat mana tu? Nampak tak beg biru kat tepi tu? Nampak kan? Cik Rin, siapa tadi? Encik Azli. Nak simpan hari-hari boleh, nak simpan bulan-bulan pun boleh. Ikut keuangan kita. Saya tak boleh bagi cadangan. Encik Azli je tahu. Cik Azli je tahu. Aku boleh simpan bulan-bulan lah. Public gold kan tak ada komitmen. Public gold kan tak ada bayaran bulan-bulan. Boleh simpan ikut poket. Dapat duit simpan. Jadi ini yang berlaku pada saya, Tuan Puan. Dapat gaji je, saya kerja wedding planner. Orang kahwin je, saya dapat je duit. Saya alihkan lebihan tu sikit kepada emas fizikal. Itu kelebihan public gold. Yang dekat luar tak ada. Jelas tak? Jadi Tuan Puan yang masuk live saya, siapa yang dirasa dalam kategori macam saya? Encik Liana, Cik Azura. Okey, kat sinilah Tuan Puan simpan duit dapat emas fizikal. Ternaklah dalam ini. Simpan dekat sini. Tekan button top up. Puan Ciwa, betul simpan 100 dapat emas fizikal? Ya, dapat. Tekan butang top up. Kemudian Tuan Puan, okey, saya baru je live dalam masa 2 minit. Kita dah ada seorang. Penyimpan emas. Cik Akilah, dia bertindak. Cik Akilah ni student ke bekerja? Cik Akilah ada lagi tak dalam live saya? Ada lagi tak dalam live saya? Nampak? Dia tak nak bertangguh. Dia nak ada akaun dalam telefon dia, Tuan Puan. Dalam telefon kita. Sama macam Cik Akilah. Dia cakap apa? Dalam telefon dia ada akaun bank je. Asyik simpan duit je. Bila simpan duit, apa sifat duit? Duit kita mudah apa? Terpakai. Duit kita terguna. Segala semua ni betul. Semua ni memang betul. Tapi kita kena belajarlah. Alihkan duit kita dalam bentuk emas yang lebih baik. Duit dalam bentuk kertas tu tukar dalam bentuk yang lebih baik. Tak ada cerita lain dah. Ini je bentuk yang lebih baik. Jelas? Saya baru register tadi tapi kena tunggu TC tag number. Okey. Alright. Aina ke? Saya student. Akilah, saya student. Bagus. Student. Siapa yang masuk live saya? Dia seorang pelajar tapi dia ada buat part time. Tetap ada gaji, betul tak? Walaupun gaji anda itu dalam kiraan jam-jam. It's okay. Dapat je gaji asing. Betul lah cakap Puan Ciwa. Kita menabung kat sini. Tekan RM100. Tekan RM100. RM10 tak ada dengan public gold. Minimum RM100. Nampak? RM100 dapat emas fizikal. Tekan butang agree. Ni akad jual beli kita. Pergi tekan dekat place order. Pergilah terus dekat online banking. Saya live tak lama Tuan Puan. 15 minit saja. Adik-adik, kakak-kakak, Tuan Puan, Datuk, Datin yang masuk live saya. Saya live tak lama, 15 minit je. Siapa yang nak ada akaun emas, kaunter pendaftaran dibuka sekarang. Macam mana nak daftar akaun emas? Isi nama dengan nombor telefon dekat bawah. Terus kita wujudkan akaun emas di dalam telefon. Nampak? Terus dibawa ke online banking. Sama je macam kita shopping online dekat TikTok Shop, dekat Rumah Oren, Supi. Nampak? Kita tekan geduk-gedak. Emas ni sampai pula. Emas ni terkumpul dekat sini. Jelas? Nampak tak? Ini bukan RM10. Okey? Yang ni bukan RM10. Ini adalah 10 gram. Jelas? Alright, nampak tak? Dekat sini saya pun sama macam Tuan Puan. Saya simpan RM100, saya simpan RM200. Ada bulan saya simpan RM300. Ada bulan saya tak menyimpan langsung. Nampak? Public gold marah tak? Tak marah. Sebab apa? Public gold ni adalah tempat kita menabung tenang-tenang, tak ada komitmen. Jelas? Lepas tu saya dapat bonus gaji RM1,000. Saya simpan. Dapat bonus. Siapa dapat bonus raya dalam live saya? Dipersilakan. Tukarkan dalam bentuk aset yang lebih baik.
Tukar dalam bentuk emas. Tekan top up, simpan duit bonus kita dekat sini. Kalau simpan duit dekat bank bonus, asyik terpakai. Belajar hari ni, ambil tindakan bulan Mac. Okey, buka akaun emas, simpan duit bonus kita. Nanti bulan Disember, bonus kita tu bertambah-tambah disebabkan kenaikan harga emas. Siapa dalam live saya, dia ada akaun emas. Cuba tengok harga emas hari ni berapa 1 gram. Okey, terima kasih Cik Iseka, Cik Sekodok Pisang. Okey, kita ada penyimpan emas seterusnya. Cik Aina. Nampak? Dia bertindak. Dia tak bertangguh. Dia nampak dah. Lah, dalam telefon aku, ada akaun bank je. Aku tak nak terpakai. Dia nak bertindak. Dia nak ambil tindakan yang bijak. Duit tukar pada emas fizikal. Yang mana? Dah simpan dalam ini, boleh bawa keluar dekat tangan. On the spot. Tak payah nak tunggu tempoh-tempoh matang. Dah simpan dekat sini Puan Ciwa, saya simpan 1 gram. Saya nak bawa keluar, boleh ke? Bawa lah keluar. Tekan butang withdraw ni. Bawa keluar. Jadi macam mana saya nak bantu tuan puan ada akaun emas? Kalau tuan puan tak isi nombor telefon dekat bawah. Jelas? Nak daftar dekat mana? Cik Umi? Cik Umi nak sama bijak tak macam Cik Aina dengan Cik Akilah? Ni student. Cik Aina suri rumah ke, bekerja ke, student? Cik Aina boleh komen tak? Cik Umi nak tak ada akaun emas? Okey, tak kisah usia kita. Baby ke, dah senja-senja veteran ke, semua boleh ada akaun emas. Isi beg biru dekat bawah. Nampak tak beg biru? Cik Umi nampak tak beg biru? Okey, isi nama, isi nombor telefon. Live saya nak habis. Lagi 10 minit live saya nak habis. Okey, ambil tindakan sebelum kaunter pendaftaran ini ditutup. Nampak? Kan dah bergegar. Okey tuan-puan, nampak? Ini penyimpan, ini sahabat saya. Masya Allah, dia ada 76 gram. Kak Siti ada 76 gram. Saya ada 10 gram. Saya marah tak dia? Saya tak marah sebab dia mampu simpan banyak. Nampak? Dia simpan dengan kerap. Sebab tu dia ada 76 gram. Saya mampu simpan sikit-sikit. It's okay. It's okay. Yang penting at least saya punya duit ni ditukar dalam bentuk gram emas. Tuan-puan tengok Tuan-puan tengok dekat sini. Siapa yang Cik Umi dah isi? Dah isi dah? Bestnya. Dr. Syafiq cakap best. Siapa dalam live saya? Dia seorang doktor. Dia kerja dah 6K gaji. Tapi menabung pun tak ada. Contohnya kalau seorang doktor. Siapa dalam live saya? Dia seorang yang profession tinggi. Tapi gaji pun banyak. 10K, 11K, 30K. Tapi gagal buat tabungan. Tuan-puan belajar simpan emas. Sebab apa? Akaun ni sama je macam akaun bank. Dapat duit je, kita menabung. Tekan butang top up. Nampak tak? Jom tengok. Siapa suri rumah? Yang poket nipis, simpan nipis-nipis. Yang poket tebal, boleh simpan juga Puan Ciwa? Boleh. Nampak? Tekan kat sini. Puan Ciwa, saya ada RM10,000 duit dividen ASB. Duit tabung haji saya ada RM10,000. Tabung haji naik tak banyak, 3.4% saja. Saya nak simpan emas. Sebab apa emas naik? 22.9%. Saya baca Puan Ciwa. Betul Betul. Kalau betul puan simpan duit selalu bocor. Nampak? Seorang doktor pun mengaku. Simpan duit pun mudah terpakai. Apatah lagi kita yang biasa-biasa je kerja. Macam saya, Mak Andam. Mak Andam pun kerja pun simpan emas. Nampak? Jadi tuan-puan jangan bertangguh. Saya suri rumah. Sekarang saya dah ada 10 gram. Nampak? Sama tak dalam live saya? Siapa suri rumah? Siapa yang kerja free food rider? Siapa student? Semua mampu simpan emas. Simpanlah konsisten. Nampak tak saya ajar? Siapa poket tebal? Simpan RM10,000. Dapat 21 gram dekat sini. Puan Ciwa, saya tak nak simpan dalam ini. Saya nak withdraw, boleh ke? Saya tak nak simpan dalam ini. Saya geram. Saya nak pegang emas kat tangan. Bawa keluar. Macam mana nak guna? Siapa nak saya ajar? Beli emas dekat sini. Jual emas dekat sini. Emas fizikal Yang ni bukan digital. Bukan sesekali emas digital. Dengan public gold, bila tuan-puan ada akaun emas ini sepanjang hayat jadi penyimpan emas public gold. Nak tak ada akaun emas? Isi nama dengan nombor telefon yang kita boleh wasabi dekat bawah, okey? Live saya lagi 8 minit nak habis. Ambil tindakan cepat-cepat. Nak saya ajar, kena isi dulu nama dengan nombor telefon dekat bawah yang saya boleh wasabi, okey? Saya akan bantu tuan-puan ada akaun emas. Jelas? Cik Novita. Nanti saya ajar. Tapi sebenarnya dalam live pun saya nak ajar laju-laju. Siapa yang terlepas saya punya ajaran ini, dia nak ada akaun emas dan nak tutorial. Boleh. Tuan-puan jadi penyimpan emas saya. Sepanjang hayat, tuan-puan boleh akses pada saya, boleh save nombor saya. Nampak? Alright, kalau nak daftar terus boleh Puan Ciwa, saya geram. Nak tunggu Puan Ciwa reply lambat. Pergi dekat sini, follow saya dulu.
Pergi dekat saya punya profile. Okey, saya adalah cikgu public gold, saya dealer public gold. Jelas? Saya je yang boleh buka kaunter emas public gold. Selagi siapa yang buka, siapa dealer-dealer public gold semua boleh buka akaun emas Niah untuk tuan-puan. Jelas? Kemudian tuan-puan pergi dekat saya punya pautan ni. Okey, siapa yang dah tak sabar nak daftar sendiri, dipersilakan boleh buat sendiri. Okey, tekan pautan ni. Okey, kemudian klik pendaftaran akaun percuma. Bukalah akaun dewasa pun boleh. Buka akaun emas untuk anak-anak pun boleh. Jelas? Semua ada dekat Public Gold. Alhamdulillah. Nak tengok contoh dinar casing set ada ke? Saya bawa satu je ni untuk tunjuk contoh-contoh. Ini satu dinar. Okey, ini satu dinar. Siapa yang nak miliki satu dinar, dia kena kumpul 4.25 gram dalam ini. Jelas? Jelas ke tidak? Live saya tak lama. Lagi 7 minit lah saya dah nak habis. Tuan-puan ambil tindakan. Tuan-puan isi beg biru. Nama tuan-puan, nombor telefon tuan-puan. Terima kasih yang bantu saya tap-tap screen. Keluar kuih popiah. Keluar apa tu? Mercun, bunga api. Tak lama lagi dah nak raya, tuan-puan. Tak lama lagi dah nak raya. Kita dah beli baju raya. Saya yakin semua yang dalam live saya dah beli baju raya. Jangan tertipu dengan iklan-iklan yang baju cantik-cantik. Kita mudah terguna duit. Tuan-puan, nampak tak? Sebelum terguna duit, kita alihkan siap-siap. Jangan ni baju raya dah ada 4-5 pasang pergi beli lagi. Sebab lawa lah kat TikTok tu. Tak mau. Tak mau. Kita buka akaun emas, alihkan duit kita pada emas fizikal. Simpan kat sini. Kita takkan terguna dah. Macam mana kita simpan dekat bank, kita mudah terpakai. Jelas? Kita simpan duit, kita takkan terpakai bila kita simpankan duit dalam akaun emas ni. Inilah bank emas kita. Ini kelebihan Public Gold. Okey? Dekat luar, Puan Ciwa, kenapa saya tak boleh beli je emas dekat luar? Kan dapat terus emas fizikal. Tuan-puan, dipersilakan. Nak beli dekat luar, beli kat luar. Tapi kena ada apa? Bajet besar. Ini yang dekat luar punya apa aku nak cakap ni? Punya apa ya? Punya minta maaf aku pula Punya apa? Okey. Bajet kena besar. Bajet kena besar. Tuan-puan dekat Public Gold, sebab itu saya cakap. Okey, bila bajet kecil, semua pun boleh simpan emas. Jelas? Okey, cik. Cik wife diver. Terima kasih. Siapa yang masuk live saya, follow saya. Okey. Alright, dah isi beg biru Cik Bat. Terima kasih dah daftar. Cik Umi, terima kasih. Bagus. Okey, dia tahu saya punya live tak lama. Dia terus ambil tindakan. Live saya lagi 6 minit. 6 minit lagi nak habis. Dia tak nak bertangguh. Dia tahu dah saya nak habis live. Saya nak pergi ni, nak pergi bazar dah ni. Okey, pukul 4 nak pergi bazar dah. Jadi saya nak kena bersiap sedia. Tuan-puan jangan bertangguh. Okey, kita buka akaun emas ni. Tenang-tenang je. Dapat duit je simpan. Dapat bonus. Siapa yang semalam dapat bonus? Siapa yang semalam baru dapat gaji? Okey, 2 hari lepas dapat gaji. Asingkan siap-siap. Sebab mentor saya pesan. Ini mentor saya. Tuan-puan boleh cari nama dia. Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tuan-puan boleh cari nama dia di mana-mana laman sesawang. Dia dah bantu ramai orang tutup hutang jahat. Tutup hutang baik. Dapat financial freedom sebagai seorang penyimpan emas. Tak payah nak buat bisnes Public Gold pun tak apalah. Okey, simpan emas pun boleh capai financial freedom. Apa maksud financial freedom? Kita dah tak ada bebanan hutang. Tuan-puan simpan emas. Tak ada cara lain dah. Tuan-puan belajar dengan saya. Tuan-puan nak tak saya jadi cikgu tuan-puan sepanjang hayat? Tuan-puan berguru. Apa tuan-puan berguru dengan saya? Sama juga macam mana saya berguru dengan insan yang sangat-sangat bertuah ini, yang banyak bimbing dah. Dah banyak bimbing orang ada tabungan yang kukuh dengan simpanan emas. Okey? Alright. Saya dah withdraw 1 dinar. Nampak tak cik Puan Saniah kita? Puan Saniah kita dah bawa keluar 1 dinar. Dia simpan sikit-sikit. Cukup dekat sini 4.25 gram. Dia tekan, dia arahkan sistem withdraw. Tekan withdraw. Tekan withdraw. Okey, kemudian bawa keluar 1 dinar ada. Nak bawa keluar emas piasan ada. Kita menabung dekat akaun emas Public Gold. Kita boleh bawa keluar emas perhiasan. Masya Allah. Yang ini tak ada dah. Tempat lain tak buat macam ni. Saya dah cari dah. Dekat Malaysia hanya Public Gold buat macam ni. Kita ada penyimpan emas daripada Singapura, tuan-puan. Singapura. Kita ada penyimpan emas daripada Brunei. Kita ada daripada New Zealand pun ada. Tuan-puan, orang luar pun berebut-rebut nak ada akaun emas Public Gold. Kenapa yang masuk live saya? Berapa mata yang memandang? 92 mata yang memandang.
rakyat Malaysia kalau yang ada dalam live saya, ambil tindakan, isi beg biru dekat bawah. Saya jemput tuan-puan, isi nama dengan nombor telefon. Live saya nak habis dah, lagi 5 minit dah live nak habis. Jadi tuan-puan, ambil tindakan. Orang luar negara semua berpusu-pusu nak ada Economas Public Gold. Sebab mereka kata apa? Ini penyimpan emas daripada Singapura, dia cakap. Dekat Singapura tak ada buka Economas macam ini. Okey, diorang nak beli emas pun, diorang mana ada kilang emas. Semua kedai emas dekat Singapura tak ada kilang emas dekat Singapura. Diorang kena ambil stok daripada luar. Jadi harga emas diorang tinggi. Diorang buka Economas dekat sini, penyimpan emas Singapura. Okey, nanti beli emas daripada Public Gold, currency Malaysia, ringgit Malaysia. Nanti jual dekat Singapura, currency tinggi. Untung banyak tak? Untung banyak. Kan dah bagi tips kat situ. Siapa yang dekat sini, yang duduk overseas, yang currency tinggi daripada Malaysia, tuan-puan dipersilakan. Adakan Economas. Dapat gaji simpan. Dapat gaji RM10,000 simpan. Okey, gaji RM10,000 simpan RM1,000. Jelas? Nampak? Puan Ciwa, gaji saya RM10,000, simpan 10% kan? Ya. Dapat 2 gram. Terkumpullah 2 gram dekat sini. Nanti harga emas, tuan-puan tengok dekat sini saya simpan sikit-sikit tau. Saya simpan 2K plus je dekat sini. Masa saya kumpul 10 gram ni. Tapi disebabkan faktor kenaikan harga emas. Hari ni harga emas berapa? Siapa ada Economas? Cuba tengok. Okey, hari ni 467. Tengok dekat sini. Okey, kita dah ada 5 orang penyimpan emas, tuan-puan. Dia ambil tindakan, dia tak bertangguh. Encik Budi Utomo, ini daripada Indonesia kah? Ini daripada Indonesia kah? Okey, Cik Budi Utomo, kalau dalam live saya lagi, boleh Cik Budi komen duduk mana? Adakah duduk dekat Indonesia? Ataupun memang nama macam itu walaupun duduk Malaysia, walaupun warga negara. Okey, boleh komen. Cik Badri, Cik Rohania, Cik Umi dah masuk dalam live saya, dia ambil tindakan, tuan-puan. 4 minit lagi live saya nak habis. 4 minit lagi live saya nak habis, tuan-puan jangan bertangguh. Kaunter pendaftaran dah dibuka. Nak tanya soalan, saya jawab. Apa beza withdrawal dengan sell? Good question. Good question. Okey, apa beza withdrawal dengan sell? Cik Arfian tanya. Okey, withdrawal ni untuk fizikalkan emas di tangan. Fizikal di tangan. Jelas? Jelas tak Cik Arfian? Sell ni adalah untuk kita jual emas, dapat duit balik. Jual, dapat duit balik. Duit masuk dalam bank. Duit masuk bank. Duit masuk dalam bank. Minta maaf kalau tulisan saya comot. Sebab saya dah nak habis live dah ni. Nampak? Hari ni 467 kan? Okey. Jadi, Cik Arfian, kita dah simpan emas 10 gram. Kalau kita nak jual emas fizikal ini, tuan-puan tak perlu bawa keluar pun dekat tangan. Jelas? Sebab tu seronok dengan Public Gold. Emas fizikal kita simpan dalam ini. Bila dah capai matlamat, nak pergi umrah, nak pergi haji, nak kahwin, kita tekan button sell, duit akan masuk dalam 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 bank. Jelas tak? Best ke tidak? Okey, kita dah simpan-simpan. Tiba-tiba harga emas naik. Dah capai matlamat pula. Capai matlamat. Nampak? Boleh jual, duit masuk dalam bank. Tuan-puan, buka Economas untuk anak kita. Baby pun boleh simpan emas. Nanti dia masuk 18 tahun, masuk diploma, masuk matrik. Jual emas ni. Nampak? Masa tu silap-silap harga emas 1,000 per gram. Nampak tak? Kos belajar makin naik, harga emas, simpanan emas kita pun bertambah-tambah. Tidakkah kita boleh hantar anak kita masuk belajar tanpa hutang? Jadi tuan-puan, siapa yang nak simpan emas, yang nak belanja anak dia masuk belajar tanpa hutang? Tuan-puan isi beg biru dekat bawah. Nama tuan-puan, nombor telefon tuan-puan. Untuk diri kita, kita buka Economas. Untuk anak-anak kita buka Economas. Okey? Nampak? Sebab potensi kenaikan harga emas 22.9%. Kenaikan harga emas naik tinggi berbanding simpan tempat lain. Okey, withdraw ni tempat untuk kita bawa keluar emas lah. Dah simpan 10 gram. Puan Ciwa, saya nak pegang 10 gram dekat tangan. Ini 10 gram fizikal dekat tangan. Puan Ciwa, saya tak nak bawa keluar. Saya nak simpan 10 gram tu dekat dalam akaun. Dipersilakan. Tetap emas fizikal. Dua-dua terbaik. Cuma sekarang ni kita pilih untuk simpan dekat sini sebab kita takut hilang. Sama tak macam kita dapat gaji, kita simpan duit banyak-banyak dekat bank sebab takut hilang, betul? Duit fizikal, betul tak? Sama. Emas fizikal kalau takut hilang, ternaklah dalam ini.
Kena charge apa-apa tak simpan. Tak ada kenakan charge apa-apa. Jelas. Puan Ciwa, kalau saya dah lama menyimpan tapi saya dah lama dah senyap. Saya nak start aktif balik. Akaun ni beku ke? Akaun emas ini sepanjang hayat milik tuan-puan. Jelas? Kalau dah lama tak menyimpan, nak start simpan balik, boleh mula hari ni. Kalau lupa password, boleh tanya cikgu tuan-puan. Boleh tanya dealer tuan-puan. Jelas? Okey, jadi tuan-puan siapa yang nak ada akaun emas sepanjang hayat? Tuan-puan jangan bertangguh. Dapat je duit, simpan. Dapat je duit, asingkan 10%, simpan. Okey, tuan-puan isi nama tuan-puan, nombor telefon tuan-puan dekat beg biru. Live saya 2 minit lagi nak habis. Ambil tindakan. Okey, kalau tak faham, tanya dekat live. Kalau saya punya soalan tuan-puan saya tak jawab, tuan-puan isi beg biru. Nanti kita wujudkan akaun emas. Boleh wasabi saya. Saya tu siapa? Saya adalah Puan Ciwa bersama suami saya Dr. Wadi. Sama-sama adalah dealer Public Gold. Kami bimbing ramai orang ada akaun emas. Kalau tak faham apa-apa, wasabi. Jelas? Macam mana nak wasabi kalau tak save nombor saya? Macam mana nak wasabi? Macam mana saya nak tolong kalau tak isi beg biru? Okey? Alright. Terima kasih semua yang masuk live saya. Cik Alfian dah fahamkan. Cik Akila bagus. Ni student pun dah ambil tindakan. Jangan lama-lama. Jangan bertangguh. Duit kita ni kalau kita asyik terpakai nanti nak dapat duit raya. Cik Akilah seorang student. Nanti dia dapat duit raya. Dapat duit raya je menabung kat sini. Duit raya. Menabung kat sini. Tekan butang top up. Yang ni nak kita beli emas. Kita beli emas. Jelas? Alright. Kita jual emas. Bila dah capai matlamat jual emas. Dapat duit balik. Masa harga emas tengah naik. Masa harga emas tengah melonjak dan dah capai target. Nak beli rumah. Okey, nak deposit rumah. Nak pergi umrah. Nak pergi belajar. Okey, nak kahwin. Siapa dalam live saya dia nak kahwin? Kalau nak kahwin lagi dalam tempoh 2 tahun plus. Simpan emas. Okey, tak ada cara lain dah nak gandakan. Hanya dengan kenaikan harga emas dunia. Jelas? Okey, terima kasih yang masuk live saya. Terima kasih share info. Sama-sama Cik Umi. Dah jadi penyimpan emas saya. Nampak tak? Sekejap je, okey? Alright. Di Jerman boleh buka kah? Boleh. Boleh. Mari. Warga Jerman. Masuk. Saya ada penyimpan emas daripada New Zealand pun ada. Ada yang duduk Dubai pun. Yang duduk Singapura pun ada. Semua boleh buka akaun emas. Nanti simpan dalam currency Malaysia. Ni currency RM. Nanti pergi duduk dekat Jerman, tukar. Kaya raya. Okey? Alhamdulillah. Okey? Terima kasih Cik Hisha. Alright, macam mana nak daftar? Okey, see beg biru kat bawah, okey? Alright, in case kita dah withdraw emas fizikal, kalau nak jual balik emas, boleh ke selain jual di Public Gold? Bagus soalan. Sekejap, saya nak cincot. Nanti saya emas fizikal dekat tangan. Boleh ke jual dekat kedai lain? Boleh. Kalau kita pergi Dubai, jual dekat Dubai. Okey? Alright. Kalau nak jual dekat Dubai, pergi kat Dubai. Kalau nak jual dekat kedai Habibi, boleh jual kat kedai Habibi. Kalau nak jual kat kedai Wacan, boleh jual kat Wacan. Dia orang terima. Okey, jual kat mana-mana kedai emas boleh. Sebab Public Gold ni emas tulen. Ada sijil ketulinan. Jadi jual dekat mana-mana kedai, semua kedai terima emas Public Gold. Sebab ini emas tulen. Dia tulis dah emas tulen. Bukan emas angin-angin. Ini ada berat. Okey. Alright. Kemudian kalau nak jual dekat kedai lain boleh. Tapi mereka beli dengan buyback rendah. Jadi kita tak boleh maksimum. Kita tak maksimumkan keuntungan. Nampak? Kalau nak maksimumkan keuntungan, tips dia satu. Jual dekat Public Gold. Public Gold terima kalau tuan-puan jual emas Public Gold. Lagilah yang terima sebab ni keluaran dia. Okey, kita ada 7 orang penyimpan emas baru yang terus ambil tindakan. Dia tak bertangguh. Cik Nadia Nabila. Cik Kristina. Okey, tuan-puan semua insan-insan yang bertuah. Nampak live Public Gold. Dah faham apa saya ajar. Ambil tindakan. Nampak? Tadi saya cakap, siapa ada emas Public Gold dekat tangan, nak jual kat kedai lain boleh. Tapi dia akan beli dengan harga rendah. Sebab apa? Sebab ada cetakan Public Gold dekat sini. Dia nak cairkan dulu. Lepas tu dia nak print out keluar dia punya logo. Sebab tu dia beli dengan harga rendah. Jelas? Boleh jual, dapat duit balik tapi duit dapat sikit. Jadi jual dengan Public Gold. Sebab apa? Ada label Public Gold, jual dengan Public Gold. Okey? Tuan-puan, ada lagi satu tips. Siapa ada emas lama-lama? Siapa ada emas yang dah patah riuk, yang dah kemek-kemek? Public Gold beli dengan harga yang tinggi. Nak tunjuk tadi? Tuan-puan, buy back Public Gold ramai daripada
yang simpan emas Habibi, yang simpan emas Wacan, okey, tuan-puan tekan button shop. Buy back Public Gold, Gold jual dekat Public Gold. Masya Allah. Emas 999 kalau brand lain jual dekat Public Gold. Pergi cawangan Public Gold. Ada 19 cawangan Public Gold dekat serata Malaysia. Harga emas yang diterima 419 per gram. Banyak. Siapa ada emas perhiasan yang lama-lama, yang dah patah-patah, yang dah kemek, tuan-puan boleh jual dengan Public Gold. Cawangan Public Gold ada banyak, serata Malaysia ada, Sabah Sarawak ada, Indonesia pun ada cawangan. Tuan-puan boleh jual emas, buyback tinggi, Masya Allah tinggi. Jadi jangan takut simpan emas Public Gold sebab apa? Ada banyak cawangan. Tuan-puan tekan dekat sini. Okey, siapa nak tengok cawangan Public Gold, dia kena ada akaun emas ni. Boleh tengok dekat button Find Us. Kedah ada, Penang ada, Perak ada. Okey, menara Public Gold. Saya rasa Public Gold je yang ada menara. Orang lain tak ada. Orang lain tak ada. Nampak? Public Gold PJ ada. Ampang, nampak? Okey, Johor, Sarawak, Melaka, Seremban. Semua ni ada. Cawangan banyak. Cawangan banyak. Sijil patuh syariah ada dekat sini. Okey, buyback tinggi. Jual dapat emas. Okey, jual dapat emas. Jual emas dapat duit balik. Beli emas dapat emas kat tangan. Apa lagi yang nak ditakut-takutkan dengan Public Gold? Alright, jadi tuan-puan, saya bagi 10 saat lagi. Saya dah nak habis live tuan-puan. Okey. Saya tak apalah, nanti dulu. Okey, 10 saat. 10 saat lagi live saya nak habis. Jadi jemput tuan-puan. Siapa yang dah faham apa saya ajar, nak ada akaun emas sepanjang hayat, pendaftaran percuma, bimbingan percuma. Okey, simpanlah ikut bajet macam saya tulis dekat tepi ni. Okey, simpan ikut bajet. Tuan-puan tenang-tenanglah menyimpan dekat Public Gold. Jelas? Nak jual boleh semuanya di hujung jari. Nak beli pun di hujung jari. Nak bawa keluar dekat tangan. Bawa keluar, tekan withdraw. Jelas? Emas ni sampai dekat kita post berinsurans. Jangan takut emas hilang. Emas Public Gold tak pernah lagi. Kalau tuan-puan carilah dekat mana-mana laman sesawang. Carilah apa-apa pasal Public Gold. Semuanya berita yang baik-baik. Tak ada cerita yang tak baik pasal Public Gold. Jelas? Public Gold dah 19 tahun dah. Betul ke? Bukan. Public Gold dah 17 tahun. 19 cawangan. 17 tahun tu. Nampak? 17 tahun dah dekat Malaysia. Tak ada berita yang tak baik. Semuanya baik-baik saja dengan Public Gold. Jadi bila tuan-puan simpan emas, ini. Tengok history. Inilah kita punya resit-resit semua dekat sini. Tekan dekat sini. Tekan download. Nampak? Inilah. Inilah. Dia tak keluar. Okey, tekan download. Okey. Kita punya resit semua ada dekat sini. Ya Allah. Bukan telefon saya. Saya berdebur. Kat mana ni? Tekan. Okey. Lah, tak lepas. Okey, jom buka kat sini. Sini ada kan? Okey, tuan-puan. Tengok sini. Terima kasih. Kat sini. Okey. Dekat sini tuan-puan nak tengok resit dekat mana? Tekan dekat button. Dekat button history. Sekejap ya, dia tengah loading. Biasalah, internet kan, internet slow. Okey, tuan-puan tekan history dekat sini. Kita dah beli emas RM100, RM200. Tekan dekat sini, resit keluar. Nampak? Resit keluar. Semuanya ada. Hari ini aku membeli 699. Jadi bertambahlah 1.5 gram emas aku. Jelas? Jadi, alright. Kemudian nak tengok, nampak tak bulan Mac saya beli berapa kali? Tuan-puan, saya pun penyimpan emas. Bulan Mac saya beli berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Masya Allah. Saya simpan emas pada bulan Mac 10 kali saya beli. Sebab apa? Saya bila ada duit je saya menabung. Nampak tak? Sebab tu saya cakap, siapa yang simpan dengan Public Gold best sangat. Sebab apa? Kita simpan ikut bajet kita, ikut poket. Ada duit lebih simpan. Nampak? Tak ada duit kita senyaplah sekejap. Public Gold marah tak? Tak marah. Lepas tu sambung menyimpan balik. Jelas? Alright, saya nak jawab soalan. Okey. Terima kasih yang bantu saya tap screen. Keluar banyak popiah. Saya dah daftar Cik KZ. Bagus Cik KZ. Saya dah join Public Gold. Harga emas pada masa itu 265 per gram. Nampak? Hari ni dah 467 per gram. Nampak? Tuan-puan jangan takut. Okey? Saya nak teruskan slide seterusnya. Tuan-puan. Alright. Tuan-puan jangan takut harga emas naik. Saya start pada tahun ni. Saya start pada tahun 2020. Penyimpan emas Public Gold. Saya lah. Okey?
Saya start pada tahun 2020. Masa tu saya rasa macam mahalnya. Cikgu mahalnya 270 per gram. Tapi cikgu saya cakap, simpan, jangan tengok dah harga emas. Sebab apa? Harga emas akan terus melonjak naik. Dia infinity. Sky is the limit. Tuan-puan, harga emas, tengok tak berita semalam. Okey, harga emas dijangkakan naik 500 per gram. Okey, 2 hari lepas juga ada dijangkakan 700 per gram. Tuan-puan, jangan takut simpan emas walaupun rasa harga emas hari ini tinggi. Jangan takut. Sebab apa? Nanti lagi 2-3 tahun, lagi 3 tahun, kita akan nampak harga ini murah. Macam mana saya start pada tahun 2020, bila dah masuk tahun 2025, saya nampak, wow, murahnya masa aku mula dahulu. Jadi tuan-puan, Puan Ciwa, boleh ke saya nak tunggu harga emas jadi macam ni balik? Tak ada. Sejarah tak mungkin berulang. Jelas, harga emas akan terus melonjak naik. Tuan-puan kena bertindak sekarang. Sebab itu kelebihan public gold. Tuan-puan ada poket nipis, simpan nipis-nipis. At least dapat emas. RM100 bahagi dengan harga emas hari ini. Dapat 0.2 gram. Yang ini bukan bohong-bohong punya. RM100 bahagi RM467 dapat 0.2 gram. Jelas? At least siapa yang tak mampu tapi nak ada emas aset, dipersilakan. Simpan nipis-nipis. Jelas Okey, Cik Nadia pun dah mula pada tahun bila tu? 265. Cik Nadia mungkin bermula pada tahun 2019. Ataupun pada tahun 2018. Dia dah buka akaun emas public gold. Hari ni Cik Nadia pun dah merasa dah kenaikan emas yang tinggi. Jelas? Jadi siapa yang nak bertindak sekarang, mulakan sekarang. Tuan-puan, live saya dah nak habis dah dia. Masa nak habis dah ya, sakit tekak dah. Tak apa. Hai Cik Hakimi. Ni pun penyimpan emas saya. Tuan-puan, cari Cik Hakimi. Kita ada 9 orang dah penyimpan emas baru. Encik Rashid. Okey, Puan Ilis pun masuk, sahabat saya. Masya Allah, senior saya. Saya takut bila orang-orang lama masuk ni. Menggigil saya. Okey, kita ada 9 orang penyimpan emas. Saya live tak lama, 15 minit saja. Nampak? Meriah Puan. Terima kasih doktor. Nampak? Doktor pun masuk live saya. Siapa dalam live saya? Datuk Datin. Yang ada duit banyak-banyak. Alihkan dalam bentuk aset. Puan Ciwa, ada tak public gold ada emas 1 kilo? Dipersilakan. Stok ni ada berlambak. Nampak tak? Yang masuk live saya dapat duit pencen. Yang masuk live saya ada duit perniagaan. Boleh alihkan kepada kilo bar, 1 kilo. Okey, nak 100 gram boleh. Jelas, okey? Nak beli 250 gram boleh. Semuanya ada. Item kecil ada. Tak putus stok. Item besar pun ada. Takkan putus stok. Jadi jangan bertangguh tuan-puan. Okey, nak beli kecil-kecil je boleh Puan Ciwa. Saya nakkan kepercayaan dengan public gold. Dipersilakan. Sebab mentor saya sendiri pesan. Tuan Muhammad Zulkifli sendiri pesan. Siapa yang was-was dengan public gold, tuan-puan isi beg biru nama dengan nombor telefon tuan-puan. You start small. Kita start small. Apa item yang paling kecil dekat public gold? Simpan 0.5 gram. Lepas tu arahkan sistem bawa keluar. Simpan 0.5, RM250 lebih. Macam tu. Okey? Top up 250 contohnya lah. Puan Ciwa, saya nak bawa keluar 0.5 gram. Saya nak cuba betul dapat emas fizikal public gold ni. Yes. Boleh. Okey? Contoh RM250. RM250. Dapat 0.5. Kita buat je tabungan RM250. Tekan place order. Tekan TLC. Okey. Pergi place order. Nampak? Buat je online banking. Okey, buatlah menabung secara online. Dapat 0.5 dekat sini. Lepas tu tuan-puan tekan button withdraw. Pilihlah item 0.5 gram. Emas ni akan sampai dekat tangan tuan-puan. Ini contoh. Yang ini contoh 1 gram. Emas dah sampai dekat tangan. Lepas tu tuan-puan boleh percaya dengan public gold. Tuan-puan dah faham sistem macam ini. Senang je semua di hujung jari. Jadi tuan-puan simpanlah emas dengan public gold. Simpanlah ada RM10,000, simpan RM10,000. Takut nak simpan dekat sini, nak bawa keluar. Bawa keluar. Jelas? Yang dah dapat dividen tabung haji. Belajar simpan emas. Sebab apa? Emas dia punya kenaikan banyak. Okey, saya dah nak tutup ni ya. Saya dah nak tutup ni tuan-puan. Jadi sebelum saya habiskan saya punya penjelasan secara live. Tuan-puan, kalau ada soalan, Puan Ciwa, kat mana lebih untung Puan Ciwa?
Yang boleh maksimumkan untung. Maksimum untung. Saya tak cakap simpan dekat tabung haji tak untung Simpan tabung haji baik. Simpan ASB pun baik. Dua-dua pun untung. Tapi kita tak boleh maksimumkan keuntungan. Sebab apa? Dia dalam bentuk duit. Bila dalam bentuk duit, dividen yang diberi makin lama makin sikit. Jelas? Kalau simpan emas, emas tak dikawal oleh apa-apa politik pun. Isu-isu politik tak ada. Okey, emas ni 100% bergantung kepada kenaikan harga emas dunia. Jangan tunggu harga emas dunia, tapi harga emas dunia sentiasa naik. Tuan-puan jangan risau. Tuan-puan jangan risau. Harga emas ini pesan pakar keuangan. Emas takkan pernah jatuh kosong. Ini fakta. Okey, daripada zaman Nabi, 1 dinar ini boleh beli seekor kambing. Zaman sekarang tahun 2025, 1 dinar ini tetap boleh beli seekor kambing ataupun 2 ekor kambing, baby kambing. Nampak? Nampak ke tidak? Sebab tu saya cakap, zaman Nabi pun, sebab itu Public Gold buat 1 dinar ni warna hijau. Okey, simbolik kepada Islam. Okey, warna hijau. Jadi 1 dinar ni ibarat seekor kambing. Dulu pun boleh beli kambing, hari ni pun boleh beli kambing. Kalau dulu kita simpan duit untuk beli kambing, hari ini duit tu tak mampu dah beli kambing. Jelas? Alright. Terima kasih semua. Saya doakan tuan-puan dimurahkan rezeki. Okey, dapat kerja yang baik-baik. Seorang student dapat buat part time, dapat kumpul tabungan, tuan-puan dapat kumpul duit untuk jangka panjang. Okey, yang ini untuk jangka pendek, yang ini untuk jangka pendek, yang ini untuk jangka panjang. Okey, minta maaf atas tersasulnya. Petang-petang ni. Okey, haus-haus pula ni. Okey. Okey, tuan-puan, kita belajar simpan emas. Okey, jangka pendek kita buat kat sini, jangka pendek kita buat kat sini. It's okay. Jangan letak semua jangka panjang pun dekat sini. Tak mau. Belajar simpan emas. So, kita pencen pun untuk jangka panjang kita tenang. Kita nak hantar anak belajar, kita tenang. Sebab peratusan lebih tinggi daripada kita simpan dekat ASB tabung haji. Okey, tuan-puan, terima kasih semua yang masuk live saya. Okey, yang dah ambil tindakan isi beg biru, nak ada akaun emas, dipersilakan. QR code bulan bintang tak jumpa pun, puan? QR code bulan bintang tak jumpa. Saya tak jual baju bulan bintang kat sini. Baju bulan bintang dekat live TikTok bulan bintang. Okey, Encik Mr. Amizin. Okey, nampak tak beg biru dekat bawah? Kalau nak ada akaun emas, saya tak jual emas Saya nak ajar tuan-puan ada akaun emas, itu saja. Nak bawa keluar, bawa keluar. Tak nak bawa keluar tak apa, simpan je. Macam mana kita simpan duit dekat bank, sama juga. Macam mana kita simpan emas fizikal dekat dalam bank emas kita. Okey. Encik Amizin dah jelas tak? Saya tak jual baju raya ya. Okey. Alright, terima kasih semua. Alright, jumpa lagi. Jumpa lagi untuk live esok, insya-Allah esok. Esok hari apa? Esok hari Jumaat. Esok saya live lagi pukul 11 pagi. Okey, esok. Okey, esok saya live lagi 11 pagi. Tuan-puan boleh belajar sama-sama dengan saya. Siapa yang dah isi beg biru tapi tak faham lagi apa yang saya terangkan, join balik saya punya live esok. Boleh tanya soalan. Jelas? Cincot nota saya. Tuan-puan boleh reply wasabi. Siapa yang dah isi beg biru boleh reply wasabi. Kita dah wasabi dah. Kita nak wujudkan akaun emas ni dalam telefon. Belajar simpan emas dekat sini. Okey, nak jual emas pun boleh. Jelas? Alright. Terima kasih. Terima kasih Cik Akilah. Daftar dulu, study kemudian. Tidak kesorangan. Ada support group. Betul Cik Madli. Okey, sama-sama. Alright. Siapa yang dah isi beg biru, reply wasabi, kita akan wujudkan akaun emas ini. Tak lama, dalam 20 saat, 30 saat terus ada akaun emas. Ada nama tuan-puan dekat atas ni. Okey? Kalau tak ada nama, itu bermakna anda daftar sendiri. Okey, ataupun daftar tak tahu cara nak beli. Sebab tu daftar kena ada cikgu. Sebab cikgu nak ajar ni macam mana nak ada PG code dan nama tuan-puan dekat sini. Siapa nama Akilah, keluar nama Akilah. Siapa nama Cik Ali, keluar nama Cik Ali. Macam mana nak daftar ada PG code, tuan-puan kena berdaftar dengan dealer. Macam mana nak belajar beli emas, jual emas, bawa keluar emas fizikal dekat tangan, nak tengok resit, semuanya dealer akan ajar. Okey, tuan-puan kalau nak jadi anak murid saya, nak saya jadi cikgu tuan-puan sepanjang hayat, ada akaun emas ini sepanjang hayat, tuan-puan isi beg biru dekat bawah. Okey? Ataupun pergi dekat profil saya, klik pautan ini. Jelas? Okey, lepas tu boleh daftar sendiri. Ataupun nak boleh terus wasabi saya. Puan Ciwa, saya ada 100K. Saya nak tukar pada emas. Boleh? Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa esok.